Okey, Tuan Sri Mailun, Okey. ni ada orang bertanya, betul ke kalau ada perkataan kutu dalam bank statement kita ni akan menyebabkan permohonan kita akan ditolak oleh bank? Okey, jawapannya sangat betul. Kalau ada perkataan kutu, walaupun pendapatan anda 10,000, komitmen anda baru 1,000, mungkin pinjaman anda akan gagal kerana kutu ni adalah satu jenayah yang pesalah boleh dipenjara, tuan-tuan. Sekiranya pesalah ataupun peminjam itu dipenjara, bank akan menghadapi masalah untuk mendapatkan bayaran balik. Jadinya bank akan mengelak. Saya dah buat banyak kali konten, sekiranya anda ibu kutu, bapa kutu, janganlah anda main kutu. Dan sekiranya anda nak main juga, janganlah letak perkataan kutu itu, letaklah perkataan tuku ke, toko ke, apa-apa selain daripada perkataan kutu, supaya ianya tidak akan trigger scoring daripada bank yang teruk, tuan-tuan. Sekali lagi saya ingatkan, kutu adalah salah di sisi jenayah, dan janganlah anda bermain kutu. Tuan-tuan dapatkan laporan My Pocket Domai anda RM50 saja di www.mypocket.my. Anda akan tahu ujuran berapakah kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana peribadi dan dana perniagaan, dan tim My Pocket akan bantu anda memberi konsultasi kewangan berdasarkan laporan pelapor kredit anda dan mendapatkan anda dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.